Kalau ada misai ataupun janggut, boleh ke buat laser? Jawapannya, boleh sangat. Laser hair removal ni sangat sesuai untuk kawasan area muka dan juga bulu yang halus. Cuma kalau di bahagian muka, kulit lebih sensitif. Jadi tenaga laser yang digunakan lebih lembut. Berbanding dengan cukur ataupun waxing, laser jauh lebih selamat sebab tidak membuatkan kulit lebih gelap dan tak tumbuh bulu yang kasar. Dan hasil pula akan tahan lebih lama. Dekat UmiWax, kami menggunakan teknologi laser khas yang sesuai untuk semua jenis kulit, termasuk untuk kulit muka yang lebih sensitif. Rawatan ni juga dilakukan oleh terapis wanita yang terlatih, jadi pelanggan akan lebih rasa tenang dan selesa sepanjang sesi. Kalau anda nak buang bulu halus di wajah dengan cara lembut dan selamat, boleh terus booking rawatan laser anda dengan UmiWax.